Bayangkan sebuah dunia di mana semua orang bercakap benar, ya, tiada penipuan, tiada kepura-puraan. Tenang, saya bukan. Sekarang bayangkan dunia sebaliknya, penuh dengan tipu daya, penuh dengan kata-kata yang tidak boleh dipercayai. Persoalannya, yang mana satu kita sedang bina hari ini? Kerana satu hakikat penting dalam kehidupan bermasyarakat ialah ini keamanan tidak lahir daripada kekuatan tetapi daripada kejujuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Dalam dunia hari ini, kita sering melihat pelbagai bentuk ketidakjujuran. Perkara ini berlaku dalam pelbagai lapisan kehidupan, dalam perbualan harian, dalam pekerjaan, dalam perniagaan, dalam media sosial. Kadang-kadang ketidakjujuran dianggap perkara kecil, sekadar menipu sedikit, sekadar tidak berterus terang, sekadar menutup kebenaran. Namun tanpa kita sedari, perkara kecil inilah yang boleh membawa kepada kesan yang besar. Masalah sebenar dalam masyarakat hari ini bukan sekadar kewujudan ketidakjujuran. Masalah sebenar ialah apabila ketidakjujuran itu menjadi kebiasaan. Apabila seseorang tidak jujur, kepercayaan akan terjejas. Apabila kepercayaan terjejas, hubungan menjadi lemah. Apabila hubungan menjadi lemah, keamanan dalam masyarakat akan terganggu. Sebagai contoh, jika dalam sebuah komuniti orang tidak lagi bercakap benar, maka salah faham akan mudah berlaku. Jika dalam sebuah organisasi pekerja tidak jujur, maka prestasi akan terjejas. Jika dalam sebuah keluarga, ahli keluarga tidak jujur, maka hubungan akan menjadi renggang. Ketidakjujuran mungkin memberi keuntungan jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, ia membawa kerugian yang besar. Masalah sebenar ialah apabila kita tidak menyedari betapa pentingnya nilai kejujuran dalam kehidupan. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam kehidupan. Kejujuran adalah asas kepada keamanan dan kestabilan. Satu, kejujuran membina kepercayaan. Apabila seseorang jujur, orang lain akan mempercayainya. Kepercayaan ini adalah asas kepada hubungan yang kuat. Tanpa kejujuran, kepercayaan tidak dapat dibina. Dua, kejujuran mengurangkan konflik. Banyak konflik berlaku kerana salah faham. Dan salah faham sering berpunca daripada ketidakjujuran. Apabila semua pihak bercakap dengan jujur, banyak masalah dapat dielakkan. Tiga, kejujuran membina jiwa yang tenang. Orang yang jujur tidak perlu berpura-pura. Mereka tidak perlu menyembunyikan kebenaran. Ini memberikan ketenangan dalam diri. Kejujuran bukan sahaja memberi kesan kepada orang lain tetapi juga kepada diri sendiri. Saya ingin berkongsi satu kisah seorang peniaga kecil yang sentiasa mengamalkan kejujuran dalam perniagaannya. Dia tidak menipu pelanggan. Dia tidak menyembunyikan kekurangan produk. Pada awalnya, mungkin dia tidak mendapat keuntungan besar. Namun lama-kelamaan pelanggan mula mempercayainya. Mereka kembali membeli. Mereka mencadangkan kepada orang lain. Perniagaannya berkembang. Semua ini kerana satu nilai, kejujuran. Kisah kedua. Seorang individu yang sering tidak jujur dalam perbuatannya. Pada awalnya dia mungkin mendapat kelebihan. Namun lama-kelamaan, orang mula menyedari kepercayaan hilang, hubungan terjejas. Akhirnya, dia kehilangan banyak peluang. Perbezaan antara dua kisah ini sangat jelas. Kejujuran mungkin nampak sukar pada awalnya, tetapi ia membawa kebaikan yang berpanjangan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, kejujuran bukan sekadar nilai moral. Ia adalah asas kepada kehidupan yang harmoni. Ia adalah asas kepada hubungan yang kuat. Ia adalah asas kepada masyarakat yang aman. Mulakan dengan diri sendiri, bercakap benar, bertindak dengan jujur, menjadi individu yang boleh dipercayai. Kejujuran tidak memerlukan usaha yang besar, tetapi ia memerlukan keikhlasan. Jika tuan-puan rasa perkongsian ini memberi makna kepada diri, saya jemput tuan-puan untuk subscribe channel Pengetua AI. Di sini kita berkongsi motivasi dan inspirasi untuk membina masyarakat yang lebih hebat dan bertanggungjawab. Tekan butang subscribe sekarang, kongsi video ini kepada rakan-rakan dan keluarga.
kerana perubahan besar dalam masyarakat bermula daripada diri kita sendiri. Ingatlah, kejujuran membina keamanan, dan apabila kita memilih untuk jujur dalam setiap tindakan, kita sebenarnya sedang menyumbang kepada dunia yang lebih baik. Terima kasih semua. Semoga kita menjadi masyarakat yang bukan sahaja berjaya tetapi juga jujur, amanah dan saling mempercayai antara satu sama lain.